Assalamualaikum, salam sejahtera. Nampaknya raya dah dekat. Kita nak kena buat kuih. Yang paling senang sekali kita buat kuih rose. Tapi first kita kena ada acuan lah. Sekurang-kurangnya kita ada acuan 3, 4 macam ni. Ataupun banyak sikit 5 macam ni. Yang kita boleh buat sendiri. Dan boleh mempercepatkan proses pengeluaran lah. Hari ni saya nak tunjukkan cara buat acuan kuih rose berkembar 3 macam ni. Dan juga acuan rose berkembar 4 yang ni. Yang berkembar 3 ni kita perlukan pemegang berbentuk bulat macam ni, panjang lebih kurang sejengkal, kemudian 2 hose clip. Kalau yang berkembar 4 kita perlukan kayu pemegang berbentuk segi 4 dan 2 hose clip. Pemegang yang segi 4 ni kita kena bulatkan bahagian atas dia dengan cara melurut dengan pisau. Kita nak buat acuan berkembar 3, kita letakkan kayu pemegang di sini, kemudian kita letakkan hose clip dan kita ketatkan sikit, dan satu lagi bahagian atas. Betulkan kedudukan acuan ni dan kita ketatkan. Okey, dah siap. Acuan berkembar 3. Okey, sekarang acuan berkembar 4 sama juga. Kita letakkan pemegang kayu ni di sini bahagian atas dia. Dan kita masukkan hose clip satu bahagian bawah, naikkan sikit dia punya pemegang dia ni, dan kita ketatkan. Dan satu lagi clip hose bahagian atas. Dan kita ketatkan juga. Okey, dah siap. Ini dia acuan kuih rose berkembar 4. Untuk acuan kuih rose berkembar 5 ni, kita perlukan pemegang yang dibuat daripada tin sardin saiz kecil, dan kita letakkan kayu pemegang kat atas dia, dan sini kita lilitkan dengan kertas tape. Dan kita perlukan clip hose besar sikit, saiz 2 inci. Pemegang ni kita letakkan kat tengah acuan kuih rose ni, dan kita masukkan klip ni situ. Kita ketatkan sikit, tentukan kedudukan dia, dan kita masukkan hose satu lagi kat bahagian atas. Kita ketatkan atas dan bawah. Okey, dah siap. Inilah acuan kembar 5 yang kita buat sendiri, dan kita boleh guna untuk buat kuih rose. Untuk menjadikan kuih rose adalah tepung beras. Yang ada kat sini saya gunakan tepung beras cap gajah, satu pack berat dia 500 gram. Tepung ni saya akan tambahkan dengan 100 gram tepung jagung supaya kuih kita ni menjadi lebih rangup. Kuantiti dia 100 gram. Kemudian kita akan gunakan 2 biji telur grade A ataupun grade B, 150 gram gula, tapi kalau nak lebih manis boleh jadi tambah lagi daripada 200 gram ke. Kemudian untuk melemakkan kuih kita akan letakkan santan kotak yang ini, jenis Kara, isian dia 200 ml. Kemudian akan kita tambahkan dalam adunan tu garam setengah sudu kecil. Kemudian setengah sudu kecil juga kapur untuk merangupkan kuih yang kita akan sediakan. Kuantiti air yang kita gunakan, kat sini saya sediakan 600 ml. Tapi kalau bancuhan kita tu cair, kita akan kurangkan sesuai dengan keperluan untuk menyediakan kuih tu. Sekarang kita nak buat bancuhan adunan. Semula tepung ni dulu.
Dan kita letak tepung jagung. Kita gula. Letak telur. Dan kita letak santan. Kita letak garam. Dan kita kacau. Ni kapur. Kapur ni kita letak, kita cairkan. Kita tambah lagi air. Nampakkan kita tambah lagi air. Untuk haluskan adunan, kita akan blend. Ini kita akan blend. Kita blend sekejap je. Bukan blend lama sekejap. Itu bancuan dia. Kita nak buat kuih ros sekarang. So acuan ni kita panaskan. Kemudian bancuan ni kita letak kat sini. Acuan dah panas, kita boleh start buat pengularan. Kita try yang 4 dulu. Okay, cantik, mudah terbuka. Kita try yang 3. Kuih ros yang telah kita sediakan daripada bancuhan yang kita buat tadi, kita sejukkan ni sebelum kita pack dalam balang plastik.